Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semua. Okey, terima kasih kerana masih bersama saya dalam kelas Prinsip Perekonomian tingkatan 4 dan juga tingkatan 5. Okey, hari ini kita nak bincangkan untuk tingkatan 4 bagi bab yang kedua, iaitu uh, klasifikasi akaun, aset, klasifikasi akaun tentang aset, liability, equity pemilik, hasil belanja dan juga akaun kontra. So dalam sini kita nampak ada 9 senarai subjek yang akan cover nanti. Jadi untuk slideshow kan video ni saya pakai slideshow oleh ni prinsip perekonomian tingkatan 4 bab 2. Prinsip perekonomian tingkatan 4 bab 2 yang slide share ni. Yang pertama sekali kita boleh klik, dia akan keluar yang ni. Yang ni slide share ni. So boleh download, boleh tekan simply klik download. Buttonnya ni button ni. Jom teruskan dengan kita punya slide. Prinsip perekonomian bab 2, klasifikasi akaun, aset, liability, equity pemilik, hasil belanja dan akaun kontra. Dalam bab yang kedua ni anda akan didedahkan tentang apa itu aset, apa itu liability, apa itu equity pemilik, apa itu hasil belanja dan juga akaun kontra. Sebenarnya apakah benda-benda yang term-term yang disebut kat sini? Jom kita tengok. Yang pertama sekali adalah aset. Aset. Aset ni maksudnya aset ni maksudnya adalah orang kata harta benda. So bila disebut aset perniagaan, mana harta benda perniagaan. Tak kisah harta benda tu bergantung pada apa, mana sama ada duit, barang-barang ataupun kedai, premis, kenderaan atau apa semua itulah, masih dikategorikan sebagai aset. Tapi aset ada dua jenis. Satu aset semasa dan juga aset bukan semasa. Aset semasa ni maknanya aset, harta benda yang boleh orang kata boleh dicairkan ataupun boleh ditunaikan. Boleh aset yang boleh kita jadikan sebagai duit tunai dalam masa yang singkat. Contohnya tunai di tangan. Tunai di tangan memanglah aset semasa sebab memang dah tunai pun, memang dah jadi duit. Kedua, tunai di bank macam biasa juga. Ketiga, penghutang. Penghutang ni pun kita kira aset semasa sebab orang hutang dengan kita, duit tu masih ada dekat dia dan boleh dibayar dalam masa yang singkat, lebih kurang dalam 1 bulan atau 2 bulan, lebih kurang macam itulah. Seterusnya stok. Stok pun kita boleh orang kata sebagai aset semasa sebab kita boleh jual semula dan dapatkan pusingan balik duit kita tu. Hasil terakur. Hasil terakur ni sama dengan konsep penghutang. Maknanya hasil yang kita belum terima, patutnya kita terima tapi belum terima, so boleh dapat dalam masa yang terdekat. Belanja terdahulu pun sama dalam konsep yang hutang ni, cuma belanja ni patut kita bayar, tetapi kita dah bayar dulu. Maknanya belanja tu, kalau misalnya belanja sewa kedai kita duduk 3 bulan, so kita kena bayar 3 bulan saja. Tapi kita tak bayar 3 bulan, kita bayar 5 bulan. Jadinya lebih yang 2 bulan tu adalah dikira belanja terdahulu, belanja yang telah dibayar dahulu. Jadinya itu dikira aset semasa. Sebabnya kita punya duit masih bukan hak belanja, tapi masih duit hak kita, sebab kita belum pakai bangunan untuk 2 bulan lagi tu. Seterusnya kita tengok aset bukan semasa. Aset bukan semasa ni maknanya aset yang aset tetap, aset yang tidak terlibat dalam jual beli. Dia cuma membantu penjualan, tapi dia tidak termasuk dalam macam penghutang. Dia terlibat dalam jual beli, maknanya orang tu beli secara hutang, so dia hutang dengan kita. Tapi kalau aset bukan semasa, dia tak macam itu. Maknanya dia cuma membantu perniagaan kita sahaja. Dan aset bukan semasa juga adalah susah untuk dicairkan menjadi wang. Contohnya macam lengkapan kenderaan, sebab benda ni kita pakai dalam bentuk barang, so kita tak pakai dalam bentuk duit macam penghutang stok semua ni. Jadinya aset bukan semasa ada lengkapan, kenderaan, perabot, mesin, premis, alatan pejabat. Lengkapan ni contohnya macam kipas, lampu, aircon, itu lengkapan. Kenderaan macam kereta, van, lori. Perabot macam meja, kerusi. Mesin ni macam mesin photostat, ataupun kita boleh kata alatan komputer, ataupun boleh kata printer. Lagi itulah. So kalau premis, bangunan macam biasa, bangunan. Alatan pejabat ni contohnya macam alat pemotong kertas, lagi kalkulator,
lagi mesin kira-kira tu, lagi apa yang sewaktu dengan dia, tu adalah tak pejabat. So bila barang dalam bentuk benda, kita tak kata sebagai aset semasa, tapi kita sebut sebagai aset bukan semasa. Okey, aset bukan semasa membantu perniagaan, tapi dia bukan tidak terlibat dalam penjualan ataupun hasil perniagaan itu sendiri. Aset semasa terlibat dalam jualan atau belian dan hasil dan belanja perniagaan itu sendiri. Okey, seterusnya kita tengok slide seterusnya, iaitu liability. Liability. Okey, cantik. Liability ni maksudnya tanggungan. Tanggungan seperti hutang. Lagi hutang bank, hutang perniagaan, pemiutang. Pemiutang ni maknanya kita hutang dengan kita beli barang dengan orang tapi kita hutang dengan dia. So kita panggil pemiutang. Okey, tengok liability semasa dia sama je, cuma bila sebut liability semasa dengan liability bukan semasa, liability semasa ni adalah tanggungan hutang yang kita boleh bayar dalam masa yang singkat. Maknanya dia tidak melibatkan tahun yang banyak. Mungkin kita boleh bayar dalam 2-3 bulan, 3-4 bulan, 5-6 bulan, gitu lah. Tapi kalau disebut liability bukan semasa, maknanya kita bayar dalam masa yang panjang. Contohnya macam pinjaman bank. Kita pinjam bank RM50,000, kita bayar dalam masa 5 tahun, 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun pun ada. Macam ada janji, kita bayar dalam jangka masa yang terlalu panjang. So kita panggil sebagai liability bukan semasa. Tapi kalau liability semasa, kita boleh kata bayar dalam masa yang singkat. Contohnya pemiutang. Kalau kita kata pemiutang, maknanya macam saya kata tadi, kita beli barang dengan orang tapi kita tak bayar, itu pemiutang. Kalau orang beli barang dengan kita tapi orang tak bayar, kita panggil penghutang. So beza penghutang dengan pemiutang tu So seterusnya overdraft. Overdraft ni kita panggil sebagai overdraft bank. Okay, overdraft bank ni macam ni. Contohnya you ada pakai kad kredit. Kad kredit tu kita boleh buat simpan duit dan kita boleh bawa keluar duit, betul tak? Jadi misalnya dalam kad kredit kita ada 500, tapi kita beli barang lebih daripada 500, contohnya 600, 700. Jadi lebih daripada 500 itu adalah kita panggil overdraft bank. Maknanya kita hutang dengan bank dalam 200 dalam akaun semasa kita. So itu pun dikira liability semasa sebab dalam 200 yang lebih tu kita boleh bayar dalam masa yang singkat. Mungkin besok, lusa, minggu depan, bulan depan. Dia tidak melibatkan tahun. Okey, seterusnya kita berkata hasil terdahulu. Kalau tengok dalam aset ni, hasil terakhir itu adalah kita punya aset semasa. Tapi bila aset tu terdahulu, hasil tu terdahulu, maknanya kita terima hasil tu lebih orang kata macam ni. Contohnya kita buka perniagaan 2 bulan. Hasil yang kita patut terima adalah untuk 2 bulan saja, tapi hasil ni kita terima lebih daripada 2 bulan. Maksudnya kita terima hasil untuk bulan ketiga, bulan keempat. So bulan ketiga dengan bulan keempat itu adalah kira hasil terdahulu. Dan hasil yang sebenar sebenarnya adalah bulan pertama dan bulan kedua. Hasil yang sebenar tu adalah hasil yang perniagaan kita berjalan sekarang, dalam masa beberapa bulan yang kita dah jalankan. Okay, dia cuma terbalik ya. Kalau macam dekat ni, belanja terdahulu adalah aset semasa, tapi kalau belanja terakhir adalah liability semasa. Hasil terdahulu atau belanja terakhir ni you akan faham dalam masa membuat penyataan pendapatan. You akan faham dengan lebih lumat nanti. So kita just hold kat sini saja. Apa yang you perlu tahu adalah liability semasa, ini item dia. Liability bukan semasa, ini itemnya. Oops. Okay, seterusnya kita tengok kepada equity pemilik. Sumber equity pemilik. Okey, equity pemilik ni kita kata sebagai modal. Sebenarnya modal. Contohnya, okey, kita dah dalam bab 1 kita dah belajar jenis bentuk-bentuk organisasi. Contohnya milikan tunggal, perkongsian, syarikat berhad dan koperasi, betul tak? Jadi dalam bentuk organisasi, modal dia datang pada mana? Contohnya kalau macam milikan tunggal, modal ni datang daripada pemilik itu sendiri. Milikan tunggal, ingat kan yang saya kata pemiliknya hanyalah satu orang. Yang mengeluarkan modal pun adalah satu orang, sama dia pinjaman ke ataupun dia simpan duit simpanan sendiri atau duit pinjaman keluarga, lebih kurang gitulah. So dia adalah pemilik. Kalau perkongsian adalah disumbangkan oleh perkongsi. Kalau syarikat berhad melalui saham, ini kena ingat melalui fad saham kalau syarikat berhad, ataupun sendirian berhad, syarikat berhad ataupun sendirian berhad adalah melalui syarikat penjualan saham. Kemudian koperasi, modal diperoleh daripada penjualan saham kepada anggotanya. Maknanya kalau koperasi ni
ahlinya saja. Tapi kalau macam cakap Berhad dan Sdn Bhd, jual saham ni untuk orang awam, sesiapa boleh beli. Tapi kalau koperasi tak boleh. Contoh macam koperasi polis, sahamnya adalah untuk polis saja. Kalau koperasi tentera, sahamnya adalah untuk tentera saja, anggotanya saja. Okay, boleh faham? Pergi ke slide seterusnya. Okay, ini adalah orang kata formula dia. Contohnya macam, okay, equity pemilik ni sebenarnya macam mana nak dapatkan equity pemilik, ataupun kita kata modal. Macam mana nak dapatkan modal atau equity pemilik? Equity pemilik bersama dengan modal awal tambah untung bersih tolak ambilan. Ingat, modal awal tambah untung bersih tolak ambilan. Sebenarnya equity pemilik ni adalah modal. Sekejap, gambar ni macam kurang. Okay, itu rasa lebih jelas. Oops. Okay, insert text. Okay, equity pemilik EP sama dengan modal. Simple. Equity pemilik itu adalah modal. Equity pemilik adalah modal. Jadinya bila modal, dia dah laburkan modal, lepas perniagaan mesti ada untung. Maknanya dia mesti tambah dengan untung kita. Untung yang berapa yang dapat, untung terakhir akhir bulan tu. So maknanya equity pemilik bila dah sebab dalam bab yang pertama kan kita dah belajar untung untuk syarikat itu adalah bergantung kepada pemiliknya. Maknanya modal ni adalah hak pemilik. Untung ni akan campur sekali dengan hak pemilik ni, akan untuk dapatkan sebenar-benarnya equity pemilik yang sebenar-benarnya, modal yang sebenar-benarnya, modal yang terbaru selepas campur dengan untung bersih, tambah dengan untung. So bila dah tambah dengan untung, kita tolak dengan ambilan. Okay, sampai sini saya hold dulu. Nanti bila kita belajar dalam bentuk apa ni kita panggil persamaan perekonomian, saya akan terangkan kenapa tolak ambilan, kenapa kita tolak dengan ambilan. Okay, dalam persamaan perekonomian nanti saya akan tunjuk. Jadi ini bila sebut equity pemilik, bersamaan untung tolak ambilan. Tapi macam ni kalau syarikat itu rugi, kalau syarikat itu rugi, tolak. Sebab untung ni plus, so kalau rugi tolak ambilan. Okay, faham? Simple as that. Okay. Equity pemilik, modal campur untung tolak ambilan. Itu adalah equity pemilik. Kalau tak ada ambilan, tak payah tolak apa-apa. Kalau ada ambilan, tolak dengan ambilan. Okay, faham? Okay, kita pergi pada seterusnya, hasil. Okay, hasil ada dua jenis hasil. Bukan dua jenis, tapi dua kategori hasil. Pertama adalah hasil kendalian. Okay, hasil kendalian perniagaan. Maknanya hasil itu datangnya daripada jualan barang dalam aktiviti jualan kita. Jualan sama ada jual barang ataupun jual perkhidmatan. So hasil itu adalah hasil daripada kendalian perniagaan. Itu hasil kendalian. Tapi kalau hasil bukan kendalian perniagaan, adalah hasil yang diperoleh daripada bukan aktiviti jualan ataupun aktiviti utama perniagaan tu. Contoh, ada satu perniagaan, dia jual handset. Jadinya bila dia jual handset, hasilnya datang daripada jualan barang handset tu. Tapi kalau hasil yang bukan kendalian ni adalah, contohnya kedainya besar dan dia bahagi dua kedai dia. Sebelah dia pakai, sebelah lagi dia tak pakai. So yang tak pakai tu dia akan sewakan untuk orang. Walaupun perniagaan dia sebenarnya bukannya berniaga untuk sewakan kedai untuk orang, tapi dia jual barang handset. Tapi sebelah kedai dia tak pakai, jadi dia sewa untuk orang. Jadi sewa tu dikira hasil bukan kendalian perniagaan. Kalau hasil kendalian perniagaan adalah hasil dia jual barang handset tu. Tapi hasil bukan kendalian perniagaan adalah hasil yang diterima daripada sewa bangunan tu. Sebab sewa bangunan tu bukan dikira dalam bidang perniagaan yang dia ceburi. Sebab yang dijual ceburi adalah perniagaan handset. Okay, simple macam tu je. So kena ingat, kalau hasil kendalian perniagaan adalah hasil yang datang daripada jualan, hasil bukan kendalian adalah hasil yang datang daripada bukan aktiviti jualan sebenar. Okay, jadi dua-dua ni adalah hasil. Kita tak nak beza-bezakan. Dua-dua adalah hasil, masuk dalam penyata pendapatan. Nanti you akan belajar dalam bab yang seterusnya. Okay, seterusnya tengok pada slide seterusnya, iaitu belanja. Okay,
Belanja pun sama, belanja kendalian dengan belanja bukan kendalian. Belanja kendalian ni adalah belanja yang terlibat secara langsung dalam bentuk perniagaan. Belanja bukan kendalian adalah yang tidak termasuk dalam aktiviti utama perniagaan tu. Okey. Dia dikira belanja tidak bukan kendalian. Okey, ni simple lah. Simple. Dua-dua adalah belanja. So bila sebut apa-apa pun belanja tetap belanja. Okey, simple. So kita masuk dalam slide seterusnya. Account kontra. Account kontra ni apa yang you perlu tahu adalah kenapa kita sebut account kontra. Okey, saya sebut asas account. Bila sebut account jualan, maknanya barang kita keluar. Okey, barang kita keluar. Bila kata barang kita keluar, okey. Bila sebut apa yang keluar adalah disebut sebagai kredit, belah kredit ataupun di belah kanan. Bila sebut akaun belian, barang kita masuk, bila masuk disebut sebagai debit. Debit belah kiri. Apa yang masuk kanan kiri ni sebenarnya? Kanan kiri ni nanti you akan tengok dalam catatan bergu dan juga journal. Nanti you akan tahu selepas ni. Cuma ni basic, asas. Bila sebut akaun jualan, dia belah kanan sebenarnya, belah kredit. Tapi apa yang kontra? Kontra ni maksudnya yang diterbalikkan supaya dia jadi debit. Macam ni boleh jadi debit? Dia jadi debit sebab akaunnya, akaun pulangan jualan. Akaun pulangan jualan, kita jual belah kredit, tapi dia pulang balik. Bila pulang balik, kita masuk jadi belah debit. Debit ataupun belah kiri. Okay, simple. Serupa juga macam ni, kita beli patutnya belah debit, belah kiri. Tapi bila kita dah beli, kita pulangkan balik, jadinya dia akan jadi belah kredit. Dia akan keluar balik kanan. Sini masuk, sini keluar. Sini masuk, sini keluar. Kalau akaun jualan, yang ni masuk, yang ni keluar. Sama je. Macam akaun diskaun diberi. Okay, yang ni you akan tahu dalam bab ledger ni. You akan faham dengan lebih dengan lebih apa? Dengan lebih, orang kata dengan lebih terperinci nanti. Okey, akaun belian, akaun kontra. Akaun kontra ni maksudnya dia ada kesan kesan kepada akaun ni, contohnya mengurangkan jumlah jualan. Okey, ni biasa nanti you akan tahu dalam bab you belajar ledger dan juga catatan bergu nanti. Okey, ni cuma simple saja. Dia punya orang kata punya warming up, dia punya basic. Okey, seterusnya masuk dalam sistem pengkodan mengikut jenis akaun. Okey, yang ni kita letakkan kod-kod ni supaya membezakan. Contohnya dalam ada satu sistem perakaunan, kita tak pakai letak nama, contoh akaun jualan, akaun belian, kita tak pakai tu. Tapi kita pakai akaun bukan semasa. Kita pakai nombor saja, 1000, 1001, 1001, 1002, 1003. So bila 1000, kalau 1000 sampai 1999 adalah berada di bawah aset bukan semasa. Okey, maknanya apa-apa jenis akaun, contohnya akaun, kalau akaun lengkapan, akaun kenderaan, akaun perabot, akaun mesin, akaun premis, akaun alatan, nombor kod akaun dia mesti ialah bergantung kepada 1000 sampai 1999 ini. Kalau dia masuk 2000, dia akan jadi aset semasa. Contohnya akaun tunai, akaun bank, akaun pengutang, akaun stok, akaun hasil, akaun belanja. Ini semua akan termasuk dalam nombor kod 2000 sampai 2999. Okey, itu simple. Liability sama, liability semasa, liability bukan semasa, kos jualan, hasil, macam belanja, equity. Kos jualan ni contohnya macam jualan, belian, duty atas angkutan, duty atas duty import. Ni semua ni dalam ada, nanti you akan tahu dalam buat penyata nanti. Cuma dalam SPM, tak salah saya, akaun kod ni dia macam kurang sikit, kurang penting lah. Yang paling penting adalah seperti ni, seperti belanja ni you kena tahu akaun kontra ni apa, hasil ini apa, aset apa, equity pemilik itu apa. Okey, itu yang penting sebenarnya. Tapi kita akan belajar sebab memang dalam silibus untuk mengetahui kod-kod ni. So kita ada step untuk mengklasifikasikan. Nak klasifikasikan senang je. You tengok nama dia apa, you tengok contohnya akaun tunai ataupun akaun bank.
Account bank ni bawah apa? Bawah aset semasa. So just put it, just letakkan kod tu under aset semasa antara 2001 ataupun 2002 atau 2003. So just letak. So maknanya satu akaun satu nombor. Satu akaun tu apa gila ke apa? Satu akaun satu nombor. Satu akaun satu nombor. Maknanya kalau sini 2000, sini 2001, 2002, 2003, 2004, 2005. Dia tak boleh jadi ini 2001 dan ini 2002 ataupun ini 2001 dan ini pun 2001, tak boleh. Mesti satu nombor, satu kod, satu akaun. Okay, ini dia. So ini cara klasifikasi kan, macam biasa macam saya sebut tadi, simple je. Tengok akaun nama dia apa. Contohnya macam akaun belanja ni, akaun utility, akaun utility. So kalau akaun utility adalah akaun belanja, belanja yang ada bawah kod apa, adalah bawah kod 6000 hingga 6999. Okay, ini step dia. Kalau you nak salin pun boleh salin, tapi tengok buku teks, refer pada buku teks adalah lebih bagus daripada kita baca dekat slide ni sebenarnya. Buku teks tu memang silibus, memang ikut silibus yang betul dan tepat. Okay, tengok sebagai contoh. Okay, contohnya carta akaun yang dihasilkan adalah sini. Aset bukan semasa adalah kodnya 1000 kan? 1000 kan? Aset bukan semasa. Jadinya dia masukkan kalau kenderaan tu 1010. Sebenarnya dia tak perlu slash ni, tak perlu slash. Kita boleh letak terus macam contoh 1010. Okey. 1015. Okey, macam tu. Kita tak perlu tak slash ni. Cuma slash ni tak tahulah lebih mudah ataupun tidak, tapi pada saya sebenarnya dia tak mudah pun, menyusahkan lagi sebenarnya. Okey, tapi terpulang. Jadi kalau macam you ambil diploma, you akan belajar lagi mendalam tentang coding ni. Dan kebanyakan coding kita tak dipakai slash ni. Kita jenis direct 1010, 1015, 2000, 2010. Kita tak ada 2000/10. Sebabnya kalau you letak kosong-kosong ada slash, bila satu file pegang satu account ada nombor 1010, takut nombor 1000 ni tak ada, yang nampak nombor 10 je. Padahal yang bila nampak nombor 10, sini apa 10, dia makin mengelirukan. Tapi kalau kita buang ni, nampak 1010, terang-terang 1010, kita tahu okey, nombor 1000 depan adalah akaun aset bukan semasa. Okey, simple kan? Sebab kita tak nak kelirukan dengan yang lain. Okey, yang ni untuk kos jualan kos jualan, stok awal, belian, pulangan belian, stok akhir. Okay, ni simple lah. Nanti you akan tahu apa term-term ni dalam you belajar ledger. Nanti you akan tahu apa benda tu stok awal macam mana, pulangan apa semua. You akan belajar dalam penyata pendapatan atau penyata kewangan. Nanti you akan tahu lebih mendalam apa itu belian tu macam mana akaun dia. Okey, kalau hasil ni item dia adalah jualan, pulangan jualan, belanja. Okey. Kalau belanja ada apa, gaji, ada kadar bayaran, hutang lapuk, susut nilai bukan semasa. Okey, kalau kita pilih ada modal untuk bersih. Okey. Cuma ni satu lagi sebenarnya. Okey, ni boleh tambah kalau you nak tambah. You boleh salin. Cuma jangan you kod ni nak salin musuh hati. Tapi yang penting adalah kalau you tengok aset bukan semasa, okey, apa dia punya ni? Apa dia punya term? Kalau aset semasa, apa dia punya term? Okey, yang ni kita boleh tengok dekat sini. Ni term dia kan. Term dia akaun apa ada, ni akaun apa ada. Tapi kalau macam you tengok kat sini ada belanja, hasil, apa akaun dalam hasil? Akaun dalam hasil adalah ada akaun hasil, akaun jualan, akaun pulangan jualan, akaun diskaun diberi, itu adalah akaun hasil. Tapi kalau diskaun diberi, sebenarnya diskaun diberi ni bukan hasil. Diskaun diberi sebenarnya hasil adalah diskaun diterima. Okey, diskaun diberi tu dikira sebagai belanja. Okey, diterima adalah hasil. Yang diterima kan salah, mungkin tersilap type, penulis salah type, tak apa. Okey, equity pemilik ni contohnya macam ada satu lagi ambilan. Okey, itu jangan tinggal. Ambilan ada termasuk dalam item equity pemilik.
Okey, hutang lapuk, belanja, gedebuk-gedebak gaji, bagai ni. Okey, belanja ni. Ada lain bil utility, elektrik, sewa, elektrik. Terkeluar pula. Elektrik, air ataupun sewa. Peruntukan hutang ragu, hutang lapuk. Hutang lapuk dah ada. Peruntukan hutang ragu. Okey, nanti you akan tahu hutang ragu ni apa. By the way, just simple macam ni. Kita kata basic. Okey, salin kalau boleh nak salin. Kalau tidak, kita akan teruskan dengan subtopik seterusnya. Sistem penilaian inventory. Sistem penilaian inventory, pada saya sebenarnya sistem penilaian inventory ni dalam tingkatan 4 tak perlu belajar, tingkatan 5 pun tak perlu belajar. Sebab ini bukan kita kata bukan silibus untuk anda. Okay? Cuma apa yang you perlu tahu, simple je. Kalau inventory berkala, kena ingat kalau berkala direkodkan secara tidak terperinci. Berkala tidak terperinci. Kalau berterusan terperinci. Apa bezanya untuk berkala dengan berterusan ni? Kalau berkala ni adalah untuk perniagaan kecil-kecil, macam perniagaan runcit, jual runcit ni lah, kedai-kedai runcit, kedai-kedai alat tulis tu, perniagaan kecil. So kita inventory boleh macam tak terperinci sangat, tak apa. Tapi kalau syarikat besar, inventory-nya perlu besar, macam jual kereta, jual motor, sebab dia melibatkan kos yang tinggi. Okay. So yang tu je perlu tahu. Sebab kalau nak mendalam lagi tentang apa ni, tentang inventory ni sebenarnya banyak. Macam kita nak nilaikan inventory dan sebagainya, nilai kita pakai FIFO, LIFO, ataupun kita ada mengikut format IRFS dan sebagainya. Ini semuanya you takkan belajar, dia tak belajar dalam tingkatan 4 dan 5. Tapi apa you perlu tahu, yang you perlu tahu adalah kos bersejarah. Bila sebut penilaian inventory berkaitan dengan kos bersejarah, termasuk kos bersejarah, kan kita dah kata dalam bab 1 itu, andainya hari ni you beli kamera harga 200, bulan depan harga kamera jatuh 100.5. Jadi you nak kira untuk bulan depan punya penyata pendapatan, you kena ambil kos bersejarah, iaitu kos asal you beli, iaitu 200. You tak boleh ikut harga semasa. Itu adalah konsep yang salah. Okay, kos bersejarah. Dan satu lagi, kita kata nilai yang terendah. Nilai terendah. Contohnya dalam stok, selalu kita pakai nilai terendah ni. Nilai terendah. Contoh dalam, kalau kita dalam buat penyata pendapatan, kita akan pakai kita akan cari stok awal. Stok awal tu dia akan kata harga stok awal dinilaikan dengan harga pasaran adalah 10,000 dan harga asal adalah 5,000. Jadinya kita nak pakai adalah kos yang terendah, iaitu yang 5,000 tu, bukannya pakai harga yang tinggi. Okey, mesti pakai harga yang rendah. Itu kunci dia, itu kena ingat. Itu kena ingat. Dan nanti saya akan ulang lagi dalam belajar penyata kewangan, saya akan ulang lagi tentang nilai terendah ni. Kos bersejarah pun kena ingat. Kalau inventory tentang belian tu, kita tak boleh kata kita beli dengan harga hari ni, tapi kena sebut harga yang kita beli yang hari tu kita beli. Okey. Okey, kita teruskan lagi dengan slideshow seterusnya, iaitu okey, sistem inventory dah habis. Persamaan perakaunan. Sekejap ni saya tengok. Okey. Persamaan perakaunan. Okey, kalau sebut persamaan perakaunan, kita kata equation. Kan dalam matematik kan kita ada belajar macam ni. A sama dengan B tambah C, kan? Betul tak? Besar sikit. Okay, ini kita panggil persamaan. Bila ada A sama dengan B tambah C, ni kita panggil persamaan. Persamaan maknanya dia sama. Nilai A adalah sama dengan B tambah C. Sama dalam konsep ni kita sebut asset
bersamaan liability tambah equity pemilik. Ini simple je. Okay. Ini adalah persamaan perekonomian. Yang ni you kena hafal. Asset sama dengan liability tambah equity pemilik. Okay. Apa yang dimaksudkan dengan asset sama dengan liability tambah equity pemilik, jom kita tengok. Okay, ini dia. Ini penyata kunci kira-kira. Kunci kira-kira ni adalah salah satu daripada penyata kewangan. Penyata kewangan kita ada 3. Pertama, penyata imbangan duga, ataupun kita panggil imbangan duga. Kita tak ada pakai penyata, tapi bentuk penyata saya sebut penyata. Penyata imbangan duga. Kedua, penyata pendapatan. Yang ketiga, penyata kunci kira-kira. Kira-kira. Okey. Cuma yang ni bukan bentuk nyata, di bentuk T kita panggil kunci kira-kira saja. Kita tak panggil sebagai penyata. Nanti you akan tahu apa maksud penyata tu. Kalau tengok dalam penyata kunci kira-kira ni, okey, belah kiri yang saya masukkan tadi, belah kiri kita nilaikan semua aset bukan semasa dan juga aset semasa. Kita campurkan sekali semua. Aset semasa ni macam lain macam sikit. Kita kecilkan bagi sama rata. Okey. Sebagai contoh dalam ni tengok bank bersama 25,000, stok 14,000, penghutang 6,000. Kalau kita tengok balik, bank ni semua adalah memang under aset semasa, dan yang bukan semasa ni adalah perabot. Okey, kalau equity milik kita panggil sebagai modal 40,000, liability pinjaman liability bukan semasa adalah pinjaman 10,000, ke bawah sikit. 10,000 lah. Pemihutang, mana pemihutang hilang ni? Tak ada pemihutang. Okey, sekejap Saya rasa ni mungkin kesilapan daripada penulis, tapi tak apa, kita boleh betulkan sendiri. Tak jadi masalah yang besar. Letakkan sebagai 6,000. Okey. Sebenarnya kalau you perasan sebenarnya kenapa dia boleh jadi sama kenapa aset ni boleh sama dengan liability tambah equity? Kenapa nanti saya akan terangkan kenapa boleh jadi sama. Okey, kita yang you tahu, okey, yang belah kiri, okey, kalau boleh salin format ni. Kunci kira buat bentuk T macam ni, bentuk T, ada T. Sini tulis jumlah aset pun dah boleh dah. Tulis jumlah aset sama, tulis yang ini lah. Aset sama dengan liability tambah equity milik. Yang tu saja. Untuk nampakkan yang bawah kunci kira ni, kalau belah kiri letak aset, belah kanan letak liability dan juga equity milik. Okay, kita tengok pada slide seterusnya. Persamaan perekonomian dengan mengambil kira hasil. Okey. Ini simple lah. Macam saya kata tadi, nak dapatkan apa ni, kita kata persamaan perekonomian tadi, nak dapatkan equity pemilik mesti modal tambah dengan untung bersih. Yang pertama sekali, untung bersih bersamaan hasil tolak belanja. Kalau kita perasan, tengok balik cantik dia punya ni. Kita copy paste je. Salah. Kalau you tengok kat sini, ni galihkan, tarik ke sini. Equity pemilik bersamaan modal tambah untung bersih. Cuba kita terbalikkan. Untuk nak dapatkan untung bersih, maknanya modal mesti okey. So kalau kita terbalikkan, untung bersih bersamaan equity pemilik tolak modal. Betul tak? Untung bersih bersamaan equity pemilik tolak modal. Contohnya ada satu soalan tu, dia bagi equity pemilik, tapi dia tak bagi untung bersih. Dia bagi equity pemilik dan juga modal. So macam mana dapat untung bersih? Equity pemilik tolak modal, dapatlah untung bersih. Begitu juga dengan isu belanja. Contohnya dia bagi hasil dan dia bagi untung bersih, tapi dia tak bagi belanja. Macam mana dapatkan belanja? Untung bersih perlu tolak dengan hasil baru dapat belanja. Oh, salah. Hasil betul lah. Bila dia bagi untung bersih, tapi dia tak bagi apa ni? Dia tak bagi hasil.
Jadinya untung bersih tolak hasil. Sekejap saya dah keliru. Dia akan jadi macam ni. Bila macam ini, hasil ni digalihkan masuk dalam kawasan sini, jadi dia akan jadi dia akan jadi negatif tu tak? Dia akan jadi bentuk negatif. Maknanya untung bersih tolak hasil dapat negatif belanja. Sini jadikan positif belanja ni, kita galihkan ke sini, maknanya yang ni akan dijadikan negatif. Maknanya jawapan yang dapat tu adalah belanja. Okey? Jawapan yang dapat tu adalah belanja. Ni silap hasil tolak untung bersih. Okey. Ini dia. Hasil tolak untung bersih berdapat belanja. Just terbalikkan, dia ada way round je sebenarnya. Dia tak ada masalah pun. Okey. QT macam biasalah, kalau nak cari rugi bersih macam mana nak cari, modal ni galihkan ke sana dan apa sebagainya. Okay, nanti pasal makanan ni you akan lebih faham dalam bentuk jadual yang sebenar. Kalau soalan tu minta buat soalan tu minta kita buat persamaan perekonomian, bentuk format macam mana you nak jawab, nanti saya akan tunjuk macam mana. Okay, kita slide seterusnya ialah rumus. Okay, rumus macam tadi, aset tambah jadi aset ni, aset bersamaan kalau equity pemilik dipecahkan dia akan jadi modal tambah tu bersih. Aset liability tambah modal tambah hasil sama dengan tolak belanja dan jadi aset. Ni simple lah, simple macam tadi kan. Cuma you akan lebih faham nanti dalam tengok format yang seterusnya nanti. Okay, catatan bergu. Okay, ini namanya catatan bergu. Sebenarnya ini bukan nama catatan bergu ni, ini namanya account. Okay, ni account. Catatan bergu ni bukan macam ni. Catatan, kalau sebut bergu, kita sebut bergu ni sebabnya dia ada dua, melibatkan dua perkara, dua benda yang sama. Contohnya macam kita main badminton, kalau panggil single, kita main solo kan, kita solo je. Tapi kalau kita sebut main bergu, mana pemain ada dua orang, pihak lawan ada dua orang, baru kita panggil bergu. Jadi macam ni pun kita mesti ada dua account, jadi dua dia ada dua account, baru kita panggil catatan bergu. Kalau satu je account, kita tak panggil sebagai catatan bergu, kita mungkin panggil sebagai the journal ataupun buku tunai dan sebagainya. Nanti saya akan terangkan dalam bentuk yang lebih mudah difahami. Okey, tapi untuk format yang ni, you mesti tahu, okey, yang belah kiri maksud debit ni atau kita panggil duit masuk. Yang kredit ni kita panggil keluar. Apa yang masuk, apa yang keluar, sama ada duit ataupun jumlah barang ataupun jumlah jualan atau jumlah belian kita masuk, dan yang ni keluar. Okey. Sama ada dia duduk belah masuk atau belah keluar tu, dia bergantung pada jenis account. Macam saya katakan tadi, kalau account jualan, kita jual mana barang kita keluar, mana belah kredit. Tapi kalau kita beli barang tu masuk, mana duduk belah debit. Simple je. Nanti saya akan terangkan dalam catatan bergu seterusnya. Ini langkah-langkah melakukan urus niaga dalam catatan bergu. Okey, tak apa, nanti saya akan terangkan dalam yang lebih ni. Okey. Akaun yang perlu didebitkan atau dikreditkan. Okey. Ini kita panggil kesan. Kalau macam akaun tu akaun aset, tak kisah aset apa pun, aset semasa ke bukan semasa ke, akaun tunai, akaun bank, akaun penghutang, akaun kenderaan, akaun lengkapan yang duduk dalam bawah skop aset. Kalau nilai tu duduk belah debit, contohnya duduk belah sini, maknanya aset tu bertambah, aset tu semakin bertambah. Tapi kalau nilai tu duduk belah kredit, aset tu maknanya dia akan berkurang. Okey. Contohnya ni namanya, contohnya ni akaun tunai. So bila debit ni tiba-tiba dia tulis RM 100, maknanya dia bertambah 100. Tapi kalau dia duduk belah kredit, RM50, maknanya dia berkurang RM50. Liability cuma sama dengan aset, cuma dia terbalik.
Kalau asset debit dia bertambah, kredit dia berkurang. Liability dia akan jadi debit berkurang, kredit itu bertambah. Okey. Equity pemilik pun dia sama dengan ni, sebab memang equity pemilik ni dia duduk belah kredit sebenarnya. Kalau kita perasan dalam ni, equity pemilik dia duduk belah kredit, nampak ni. Bila sebut dia duduk belah kredit tu dia akan, kalau dia, nilai duduk belah kredit dia akan jadi bertambah. Dalam aku kira kan. Nampak? Okey. Liability pun duduk belah kredit. Liability duduk belah kredit, equity pemilik. So bila nilai tu duduk belah kredit dia akan jadi bertambah, duduk belah debit dia akan jadi berkurang. Hasil pun sama, hasil pun memang duduk dia belah kredit. Kalau tengok dalam ni, modal ini sebenarnya dia tambah, patut tambah dengan hasil. Hasil ataupun kita panggil sebagai untung. Untung tu hasil. Okey. Dia duduk belah kredit. So apa-apa amount yang masuk belah kredit untuk akaun hasil, dia akan jadi bertambah. Tapi kalau debit dia akan jadi berkurang. Belanja dia duduk belah aset, sebab belanja dia berada kat sini, dekat dalam kawasan sini. Belanja ni contohnya macam, misalnya kita panggil hutang lapuk. Hutang lapuk kan belanja. Dia duduk belah sini sebab dia mengurangkan penghutang. Okey, so dia duduk belah debit. So bila belanja ni bertambah, bila amount duduk belah debit, maknanya belanja ni bertambah. Kalau kredit dia akan berkurang. Okey. Ini simple. Bila you belajar persamaan akaun kejap lagi, you akan mungkin lagi mudah faham. Okey, mungkin sampai situ saja. Saya ulang lagi, saya tengok benda yang lagi penting. Okey, format ni nanti saya akan tunjuk macam mana. Masa dah habis. Tamat. Okey, kita masuk dalam contoh persamaan perakaunan dulu. Kan saya kata tadi, kalaunya soalan tu tanya, sila buat persamaan perakaunan dalam transaksi di atas. Contoh, format apa kita nak pakai? Pertama kita boleh kata format macam ni bentuk dia. Kalau you boleh buat kat rumah, buat sekarang ikut macam ni saya buat. Pakai tangan pun boleh. Tunai, bank, stok, penghutang. Okay. Then belah sini kita ada modal, hasil. Lepas tu kita ada pemiutang, kita ada overdraft bank. Okay, yang ni part untuk saya buat dulu, nanti you tengok macam mana. Okey. Sini asset. Yang ni equity pemilik. Ini adalah liability. Okey. So dalam periksa nanti, kalau misalnya dia tanya, dia minta sila buat okay, harap you nampak saya zoom sikit. Okay, ni format dia. Tunai, okay, kita ada bank, kita ada stok, kita ada penghutang, ada hasil, ada modal, ada overdraft bank. Okay, yang ni part untuk okay. Okay, set ni tambah satu lagi, iaitu insert. Kita letakkan premise. Okay, kenapa kita kata asset itu sama dengan equity pemilik sama tambah liability.
Kenapa? Kenapa sama? Oops, sorry. Kenapa kita kata asset tu sama dengan equity pemilik campur dengan liability? Sebenarnya simple je. Contoh, sebagai contoh, kita mulakan dengan modal. Setiap perniagaan kita perlukan modal. Contohnya kita keluarkan modal untuk berniaga kita adalah sebanyak 50,000. Modal kita 50,000. Jadi bila modal 50,000, premis kita beli dengan harga sekejap supaya benda lebih nampak lagi mudah, saya tunjuk dekat anda. Sini adalah belah debit, sini adalah belah kredit. Kredit. Okey, kan saya kata kalau misalnya akaun itu adalah akaun equity pemilik, apa yang masuk belah kredit dia akan jadi menambah. Maknanya yang akaun modal ni dia akan bertambah 50,000 sebab dia berada belah debit. Belah kredit, sorry. So bila dia bertambah 50,000, apa dia buat? Dia beli premis. Oops, sorry. Uish. What the hell? Mana dia bertambah dengan nilai 50,000. Dia mulakan perniagaan dengan 50,000, dia untuk mula startkan perniagaan. So dia beli bangunan dengan harga 30,000 mungkin. So bila dia beli, dia akan maknanya bangunan itu pun bertambah dengan nilai 30,000. Okey. Jadinya 50,000 tolak 30,000 ada badan berapa? 20,000. So mungkin 10,000 dia buat tunai di tangan. Tunai yang dekat tangan dia ada berapa? Dan lagi 10,000 dia simpan dalam bank. Okay, simple kan? Simple kan? So bila dia kata sini, maknanya dia akan jadi ni bertambah, ni pun bertambah. Okay, tu dia. Lepas tu misalnya, okay, so far dekat sini pun you dah nampak kan sini, macam mana dia berjadi rata. Macam ni sebabnya equity pemilik dia akan dibagi-bagikan dalam sini, bagi-bagikan. Okey, saya bagi contoh satu lagi. Contohnya kita beli barang secara hutang. Kita beli barang secara hutang, mana hutang kita bertambah. Kita beli barang dengan harga 5,000. Bila kita beli barang dengan harga 5,000, kita hutang dengan kita punya pemborong dengan harga 5,000. Mana barang kita pun bertambah dengan harga 5,000, tambah dekat stok. See? Kan? Nampak kan? Macam mana transaksi itu berlaku? Okey, contoh lagi. Contohnya you nak bayar penghutang ni. So you nak bayar penghutang, you bayar dengan nilai 5,000. Jadinya you punya duit kurang 5,000, negatif 5,000. Tolak 5,000. Penghutang pun memang tolak, sasar lah tolak bagi kita nak bayar. So tolak dengan nilai 5,000. Kan senang je kan? So kita dah nampak sini balance tinggal 5,000, sini dah tak ada. So 50,000 dia akan jadi sama. Okay, kita kira okay, ni tinggal 10,000. Ini pun tinggal 5,000. Ini tinggal 5,000. Ini tinggal 30,000. Ini tinggal 50,000. Di sini kosong. Cuba you tambah dua-dua ni. Ini 10 campur 5 campur 5 campur 30 jadi 5. Sama tak dengan ni? Sebenarnya sama je. Okey. Yang ni ini aset jumlahkan aset ni sama dengan jumlah equity dengan liability. Kan simple je, senang je. Okey, satu lagi saya bagi contoh. Contoh apa lagi sebenarnya, dah tak ada contoh kat sini. Lepas tu kita ada okay, sebenarnya simple je tu je. Kita punya persamaan pekonan. Nanti saya akan keluarkan soalan untuk anda buat. Saya akan buat satu soalan dan juga contoh jawapan, dan saya akan bagi soalan untuk awak supaya awak boleh buat seterusnya. Okey, sekarang kita tengok dalam bab catatan bergu yang saya katakan kita mesti ada dua akaun tu. Okey.
Maklumat, okey, kalau kita sebut catatan bergu ataupun perkataan account, catatan bergu ataupun account, dia akan jadi bentuk T. Ni yang masukkan tu yang ni lah, bentuk T ni lah. Sekarang cuba you lukis bentuk T under burger lah, burger, under tajuk catatan bergu. So bila sebut catatan bergu ataupun account, dia akan jadi bentuk T macam ni. Sekarang kalau you boleh lukis sekarang bentuk T ni. Saya nak sebutkan maklumat apa yang perlu diletakkan dekat atas ni, maklumat apa yang perlu diletakkan di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, dan juga yang seterusnya di semua sini. Okey, kat sini sekarang kita perlu tulis nama account. Nama account. Contoh contoh adalah seperti account jualan, ataupun account belian, ataupun account tunai, ataupun account belian, belian, dan seterusnya. Ni contoh. Ini nama account. Nama account. Okey, kat sini kita tulis tarikh. Sini butir, boleh letak butir, lebih simple. Sini RM, kita punya currency, maknanya kita buat duit. Kita pakai duit nilai apa, RM, ataupun kalau you kerja dekat ni, you mungkin boleh pakai simbol ni dolar, ataupun okey, itulah dolar ataupun euro ataupun sebagainya. Okey, sini pun macam biasa tarikh. Kat sini butir. Sini kita punya currency. Apa beza belah kiri? Dia sama je, belah sini dengan sini sama. Cuma yang sini adalah, kalau saya sebut tadi, belah kiri adalah debit. Debit. So sini kita kata debit, sini adalah kredit. Okey. Hilang. Okey. Debit, kredit. Debit duit masuk, kredit duit keluar. Okey, kalau tarikh, tulis tarikh adalah contohnya kita tulis tarikh ni tak perlu tulis, tapi untuk kaitan part ni, untuk basic asas untuk you ingat, you tulis juga tarikh. Tuliskan tahun, contohnya 2015. So cara nak tulis tarikh adalah Januari 1. Januari 1. Sini Januari 2 ataupun 1 ke, tak kisahlah. Cuma bila yang seterusnya tak payah tulis Januari dah, tulis je berapa tarikh, mungkin 25 hari bulan, ataupun sini 30 hari bulan. Okey, seterusnya macam itulah. Tak perlu tulis Januari untuk setiap kolom ni. Okey, masuk catatan bergu adalah saya buat contoh gini, tekat letak kat sini, dah nampak. Okey, contohnya kita berjualan. Soalan dia kata jualan tunai RM 5,000. Okey, so dekat sini bila sebut jualan tunai, akaun apa yang terlibat adalah akaun jualan, sebab kita jual barang. Kita jual barang secara tunai ataupun secara hutang. Secara tunai. Kalau secara tunai, masuk akaun tunai, kena buka akaun tunai. Kalau secara hutang, kita buka akaun penghutang. Okey, maknanya sekarang kita perlukan akaun jualan. Akaun jualan. Dan akaun tunai, sebab kita jual secara tunai. Akaun tunai. Jadinya sini tarikh, kita tuliskan tahun 2015. Sini butir, tak payah apa-apa, tulis RM sini. Bila sebut jualan, dia takkan jadi belah debit, dia mesti belah kredit, sebab barang kita keluar. Bila barang kita keluar,
barang keluar tu dia jadi duit ataupun dia jadi hutang. Kalau jadi duit, tuliskan duit tunai. Berapa amount dia adalah 5,000. So bila kita punya barang kita keluar, duit kita akan masuk. Duit kita masuk melalui mana? Melalui jualan. So tulis akaun jualan. Sini kita tulis sebagai ni pun 5,000. Sini RM macam biasa. Ini 2015. Ini mungkin ada tarikh. Pada tarikh jualan tu berlaku mungkin Januari 3. Ini pun Januari 3 dan sebagainya. Okay, kalau jadi saya tengok ni, kenapa kita sebut bergu adalah ini saya buang. Ni saya ambil, saya cut, saya masukkan dekat sini. Tada. Okay. Sebenarnya dia bersilang. Dia bersilang Kalau tengok dekat sini, saya lukiskan satu ke line. Akaun yang terlibat adalah akaun jualan, akaun tunai. Jadinya dalam akaun jualan kita tuliskan nama akaun tunai. Betul tak? Shit lagi. Jadi tapi dalam akaun tunai kita tuliskan nama akaun jualan. Bersilang. Silang, simple je. Maknanya kalau dalam akaun jualan, benda apa terlibat dengan dalam jualan ni adalah tunai. So tuliskan akaun tunai berapa ribu. Dari akaun tunai, apa benda duit ni masuk tunai ni dari melalui mana? Melalui jualan. Tuliskan akaun jualan. Simple je. Tu secara contoh, secara simple. Saya akan buat satu video seterusnya tentang soalan dan juga contoh, dan lepas tu saya akan give you question, then you just make it yourself. Okay. Okay, sampai sini saja. Sini kita panggil sebagai catatan bergu. Ini maksudnya catatan bergu. Ini maklumat-maklumat yang diperlukan dalam satu akaun T ataupun catatan bergu kita. Okay, yang ni adalah format untuk, ini adalah format untuk persamaan perakaunan. Okay, kalau boleh salin yang ni dan juga salin yang ni penting. Dan juga contoh ni. Contoh ni boleh tengok dalam buku teks, dia akan jadi lebih mudah. Okay, sampai sini saja. Terima kasih. Jumpa lagi dalam video seterusnya. Thank you.